Okey, baik. Bahan yang ada dalam susu kolesterol kambing Wangkul ni kita masukkan kerima kelapa. Okey. Kerima kelapa ni sifat dia lebih pekat, lebih berkrim dan lebih kaya rasanya. Okey, dari segi teksturnya, kerima kelapa ni ia beraliran lancar dan tanpa ketulan lah. Okey. Ia diperbuat daripada kelapa yang baru dipetik, dipecah, dicuci dan diekstrak setiap hari daripada kelapa perang yang matang lah. Okey. Jadi hanya spesies terpilih sahaja yang memberikan aroma kelapa yang harum dan manis. Okey, jadi antara khasiat-khasiat kerima kelapa ni, dia membantu mengurangkan berat badan serta menstabilkan komposisi badan dan metabolisme badan. Okey, ia juga membantu mengurangkan kolesterol berbahaya di dalam badan. Ia juga membantu membekalkan lebih tenaga untuk badan. Okey. Kerima kelapa ni dia kata lemak dia tu tidak disimpan di dalam badan. Ada dia sumber lemak yang sihat lah. Okey, dia tidak mengandungi laktosa. Okey, dia membantu menyokong kesihatan jantung. Kerima kelapa ni juga merupakan sumber antioksidan semula jadi. Ia membantu meningkatkan imuniti badan. Ia juga memberi rasa kenyang yang lebih lama. Ia juga baik untuk sistem pencernaan dan ia juga membantu mencegah penyakit ulcer perut. Itu antara khasiat-khasiat kerima kelapa yang ada dalam susu kolesterol kambing Wangkul.